Ramai yang beli kereta tapi nak masuk loan bank. Cuma syarat-syarat dia orang tak cukup. So ni 5 syarat wajib yang kalau korang nak masuk loan bank wajib ada. Ini untuk loan bank kan, loan kredit dia tak sama. Dia ada perbezaan sikit. First, kalau umur korang bawah 21 wajib ada penjamin. Yang ini tak boleh disangkalkan. Mak ayah wajib jadi penjamin kalau umur korang bawah 21 tahun. Yang kedua, korang wajib ada loan lain sebelum korang beli kereta-kereta besar. Kalau korang contoh nak beli kereta macam Vios, Yaris, korang wajib ada satu loan lain yang kecil-kecil yang membuktikan korang pernah bayar cantik, baru bank akan bagi loan kereta-kereta besar pula. Yang ketiga, wajib ada lesen. Kalau tak ada lesen, boleh pakai lesen keluarga tapi depend bank to bank saja. Bukan semua bank, okay? So, kalau tak ada lesen, boleh pinjam lesen keluarga. Itu pun case to case bergantung pada gaji dan detail anda juga. Yang keempat, dokumen kena solid. Yang mana bekerja sendiri, SSN kena lebih setahun. Yang mana kerja swasta, kena ada gaji masuk bank, kena ada potongan kerja SP. Yang paling penting, yang mana bekerja sebagai kontrak, memang tak layak. Yang kelima, nama mesti clear. Tak boleh ada blacklist. Okay? Kalau blacklist macam PT-PTM, blacklist telco, yang itu boleh adjust lagi. Kalau ada blacklist besar, lagi-lagi tunggakan pembayaran loan kau yang ada sebelum ni, itu akan jadi sulit untuk korang buat loan bank. Kalau korang nak semak kelayakan, percuma sahaja dengan saya, wasabi dengan saya, sembang dengan saya baik-baik, kita cerita apa condition detail korang. Kalau korang nak saya semakkan kelayakan secara percuma, kontak dengan saya, pergi kat profile, klik link dekat situ. Saya semakkan kelayakan korang layak pergi bank ataupun tak. Okay? So kalau berminat, cepat kontak dengan saya, kita jumpa dalam wasabi. Okay? Assalamualaikum.